awak bawa saya jalan-jalan. Sama-sama dah. Dah awak nak makan apa lagi? Awak ni. Saat ni baru sudah makan bakso gajah. Awak ingat saya bewok ke? Dok pun. Saja je tanya. Dok, jom kita duduk di nu. Panas ni. Jom. Aduh. Allah. Hok. Saya ada benda nak bagi kau awak sih. Kenapa tu? Tada! Wah, Eva dari Rajalia Beauty? Awak suka ke produk ni? Memanglah. Dah lama dah saya nak produk ni. Dah awak beli mana produk ni? Saya nak tahu kok, kenapa kelebihan dia ni? Saya beli kat TikTok Rajalia je. Kelebihan produk ni banyak. Menggeburkan kulit, merawat kulit, mencerahkan kulit. Banyak. Dah, sekarang ni anak khabar saya hitam ke? Dok. Lari je. Mana? Setahu saya dia pun boleh merawat jerawat juga, Kang. Ya. Selain tu merawat kulit, rambut. Banyaklah kelebihan Elva ni. Pandai awak beli. Saya suka. Pakcik! Kau, awak benda sini. Aku buat apa sini? Mung tu sepatutnya aku tanya buat apa sini. Dok lah, Acik jumpa Sain je. Sai. Kenapa masa awak ni? Siapa dia ni? Dah lah. Aku tak tahu mu siapa. Tapi Tina ni banyak dah kiki duit aku. Janji nak jadi bini lah. Lah. Migak. Dah, sialah awak. Bukan awak. Saya betul-betul sayang awak je. Dah, cukup lah. Aku mau dengar dah. Budak. Aku ni macam-macam dah buat kamu. Aku sayang mu. Aku bagi perhatian kamu. Tapi ni balasan mu kat aku. Betul lah benda orang khabar. Muka lawa. Tak semestinya hatimu pun lawa. Tina. Tak apa, aku halal belaka barang aku bagi kamu. Tapi mengingat, jangan main dengan perasaan. Sebab ni hati. Bukan mainan. Assalamualaikum.